Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Syazwan bin Sharifuddin daripada Sekolah Menengah Islam Alami Gombak. Dan saya ingin membetulkan projek yang bertajuk Smart Box, inovasi pencegahan buli tanpa telefon bimbit. Ini adalah smart Dropbox saya yang telah dihasilkan. Bagaimana dia berfungsi? Mari saya tunjukkan. Pertama, murid akan masukkan kertas di lubang ini. Setelah itu, lampu biru akan menyala menandakan sistem telah terima isyarat yang ada kertas dimasukkan. Lampu merah berkelip-kelip menandakan notifikasi dan email telah dihantar kepada guru. Smart Dropbox ini mereka boleh berselindunglah di sebalik aduan tanpa nama dan tidak perlu berdepan dengan guru untuk menghantar laporan ataupun mengadu tentang isu ataupun kes buli ini. Jadi saya rasakan ciptaan ini sangat applicable untuk diletakkan di sekolah-sekolah bagi membantu sistem penerimaan aduan dan tindakan itu lebih cepat dan pantas. Okey, terima kasih. Dari pendapat saya, Smart Dropbox yang dibangkungkan oleh saudara Ananda Adam Syazwan sangat bagus, dan pada pendapat saya ia telah menggunakan beberapa ciri-ciri elemen IoT yang boleh membantu untuk mempercepatkan proses pelaporan berkaitan kes buli di sekolah, dan sedikit sebanyak ia akan membantu pihak sekolah dan juga guru disiplin ataupun guru yang terlibat dalam pelaporan kes buli untuk mempercepatkan proses dan menyegerakan penerimaan maklumat berkenaan buli daripada mangsa ataupun daripada pihak-pihak yang memberikan maklumat berkaitan dengan buli. So, saya berharap agar projek ini dapat diteruskan dan mungkin ditambah baik dengan ciri-ciri tertentu berkaitan dengan engineering ataupun IT, khusus untuk inovasi yang disampaikan untuk STEM ini, supaya dapat diperluaskan lagi penggunaannya dan diimplementasi, dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kesimpulannya, Smart Dropbox merupakan satu inovasi yang membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, prihatin dan bebas daripada buli. Sekolah kita, keselamatan kita. Katakan tidak pada buli. Terima kasih.